Ini memang teruk. Sampai sini sudah nampak baik. Hai, play lagi. Okey, hari ini saya cakap satu problem yang banyak orang ada. Kulit limau dekat cat respray. Tengok bang, kalau cat respray kulit limau ini macam, memang tak kira macam mana kira polish, dia pun tak boleh kilat. Okey, sekarang I nak tunjuk cara yang untuk hilangkan kulit limau. Pakai apa barang? Bos, jeans pad dengan Fury 1.0. Ini anti-rain punya jeans pad. Okey, jom kita tengok cara macam mana layan kulit limau dengan power dia bang. Sekarang jeans pad sudah pasang dekat Cyclone Series Rotary Machine. Okey, compound kita pakai Fury 1.0. Okey, dua tempat ni kulit limau dengan penuh. Okey, kita pakai jeans pad, kita letak compound lebih sikit. Kerana ini baru nak buka, baru nak pakai. Okey, letak dekat tempat yang nak layan. Tak payah cepat, layan dengan slow. Okey bang, selepas sekali kita sudah layan. Okey bang, kita letak paint cleaner bos. Paint cleaner tembak dekat kain, melap dekat tempat yang ada apa yang sudah polish tadi bang. Tengok I punya jari, tak boleh nampak. Selepas kita layan bang, nampak banyak kilat bang. Sekarang tengok efek dia macam mana, left dengan right bang. Ini memang teruk. Sampai sini sudah nampak baik. Okey, kalau kulit limau yang tak teruk, kita buat sekali sudah lulus. Tapi ini kulit limau consider sangat-sangat teruk. Kita buat kali kedua, memang cantik bang. Dengan I punya Fury 1.0, memang senang nak kerja untuk hilangkan kulit limau. Tadi I sudah tunjuk cara yang hilangkan kulit limau dengan cepat, betul? Okey, saya nak introduce lagi package yang kita ada. Jeans pad memang kena ada dalam cara untuk hilang kulit limau. Lagi Fury 1.0 bang, ini memang penting kerana kita punya compound tahan keras dengan layan cepat, cutting power dia kuat. Okey, satu lagi bang, Cyclone Series Rotary dari anti-rain. Ini pun power. Ini sistem. Tiga-tiga barang ada, mesti cepat. Okey, barang baik daripada anti-rain, jangan terlepas. Tengok package kita lagi bang sekali. Okey, terima kasih bos. Thank you.